Hai, Assalamualaikum. Kadang-kadang ibu-ibu ni buntu kan nak buat juadah apa untuk berbuka puasa. Semalam saya buat ayam goreng berempah tapi style express punya. Tak nak tumbuk-tumbuk kan. Tak nak pakai rempah yang biji tu. Semua nak pakai yang serbuk. Happy sangat bila dah siap goreng. Tengoklah tu rempahnya tersalut dengan sempurna kan. Depan dengan belakang. Saya suka goreng yang garing-garing macam ni. Warna golden brown gelap sikit. Jom teman saya rasa. Ni nak makan ni lepas buka puasa tadi tau. Okey. Nak tunjuk juga pada sahabat. Tengoklah ayam ni. Dia punya rempah tersalut elok kan. Depan tersalut elok, belakang pun tersalut elok. Kan? Tu yang best tu. Ni tadi saya masak asam pedas ikan jenahak tau. So ambil kuah, tomato dengan bendi je. Sebab nak rasa betul-betul ayam ni. Okey. Saya kopik dulu ya. Tak sabarkan nak tunjuk makan Jom teman saya rasa. Dengan kuah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sedap sangat. Ayam goreng berempah ni. Rasa rempah dia menusuk ke dalam daging ayam tu kan. Rasa dia just nice masin dia. Rempah dia memang kena betul. Lagi lama perap lagi dah sedap. Tapi ni pun dah sedap. Sejam setengah ni pun dah terasa sangat dah rempah dia. Sahabat semua mesti cuba tau. Buat ayam goreng berempah ni. Okey. Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya mulakan dengan bahan kisar dulu ya. Okey, kita perlukan 4 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah besar, 2 inci halia dan 4 batang serai. Okey, kalau nak dapatkan serdak yang banyak dan juga bertali tu kan. Jadi potong serai tu panjang-panjang ya. Tapi saya tak potong panjang sangat ya. Okey, ini bergantung kepada cita rasa ya. Masukkan ke semua bahan kisar yang disebutkan tadi. Kemudian tambahkan sedikit air. Okey, saya kisar semua bahan ni sehingga halus. Okey, seterusnya bahan utama kita mestilah ada ayam kan. Okey, saya akan masak 12 ketul ayam. Bahan lain untuk dicampurkan pada perapan ialah setengah sudu besar serbuk cili, 1 sudu besar penuh rempah kari, 1 sudu besar serbuk ketumbar. Okey, kalau nak pakai yang biji boleh juga, lepas tu kisar sekali nanti ya. Tapi saya pakai yang serbuk ya, kata express kan. Lepas tu kita akan masukkan setengah sudu besar serbuk jintan manis. Seterusnya 2 sudu kecil chicken stock. Ini adalah penyedap rasa. Dan rasa ayam goreng berempah saya ni memang sangat sedap masukkan chicken stock ni. Seterusnya 3 sudu besar tepung jagung. Tepung jagung ni penting supaya bahan rempah tadi tu diperap elok pada ayam. Seterusnya 1 sudu kecil garam. Tahap masin ni sesuaikan dengan selera ya. Seterusnya setengah sudu besar serbuk kunyit. Dan yang terakhir, beberapa helai daun kari. Jom kita start. Mula-mula bahan kisar tadi tu saya masukkan ke dalam mangkuk. Kemudian saya masukkan ayam yang telah dicuci bersih dan telah direndam dengan limau nipis. Sekarang saya gaulkan dulu bahan kisar ni dengan ayam. Baiklah, sekarang saya masukkan serbuk ketumbar, serbuk jintan manis, masukkan serbuk kunyit. Kalau nak letak lebih, terpulang kepada cita rasa ya. Okey, masukkan serbuk cili. Boleh juga kalau nak guna cili kering yang telah dikisar. Seterusnya masukkan serbuk kari. Masukkan chicken stock. Seterusnya garam. Okey, garam pun sesuaikan dengan selera ya.
Dan yang terakhir, masukkan 3 sudu besar tepung jagung. Baiklah, sekarang saya gaulkan ke semua bahan tu. Okey, pada ayam dengan sebati. Sebaiknya kita gaul guna tangan. Right, nak pastikan semua bahan perap tu terkena pada ayam. Dan yang terakhir, masukkan daun kari. Saya akan perap ayam ni lebih kurang dalam 1 jam setengah ya. Lagi lama, lagi bagus ya. Nanti bahan perapan tu masuk ke dalam ayam. Kadang-kadang kalau tengok kat kedai, bahan rempah tak tersalut dengan sempurna kan pada ayam setelah digoreng. Jadi tips nak jadikan salutan ayam tu kekal dan penuh pada ayam setelah digoreng. Okey, sebaik sahaja sebelum digoreng, saya tambahkan lagi tepung jagung. So, saya bahagikan 2. Untuk setiap 6 ketul tu, saya tambahkan lagi 1 sudu besar tepung jagung. Gaul dan terus goreng. Barulah perapan tu melekat dengan sempurna. Bila minyak dah panas, masukkan beberapa ketul ayam. Waktu goreng ni, minyak kena betul-betul panas dan juga banyak ya. Sampai ayam tu tenggelam. Ini macam deep fry. Selepas letak ayam lama sikit, saya masukkan daun kari. Memang wangi betul. Waktu goreng ni penting ya, jangan penuh sangat ayam dalam periuk ataupun kuali. Okey, sebab nanti suhu minyak akan turun. Saya guna penutup ni ya untuk elakkan minyak merecik. Okey, kita goreng menggunakan api yang sederhana. Jangan guna api yang kecil ya. Nanti serap minyak. Dan jangan guna api yang terlalu besar. Nanti dekat luar dah garing tetapi kat dalam tak masak lagi. Okey, kita boleh balik-balikkan supaya masak dengan sekata. Okey, tahap garing ni bergantung kepada cita rasa masing-masing ya. Okey, ada yang lebih suka garing kan. Macam saya suka lebih garing. Barulah crispy. Bila dah nampak golden brown tu, okey, saya suka lebih gelap sikit ya. Okey, dah boleh angkat dan tuskan minyaknya. Untuk gorengan yang seterusnya, pastikan angkat daun kari dan juga serdak tu ya. Nanti hangit pula. Okey, ulanglah proses gorengan yang sama sehingga habis ke semua ayam digoreng. Saya masukkan juga bahan perapan tu. Okey, untuk dapatkan serdak-serdak ataupun kriuk-kriuk yang sedap nanti. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba ya resepi ayam goreng berempah ni. Dan ikutlah tips tadi ya, supaya bahan perap tu tersalut sempurna pada ayam. Kepada sahabat yang belum subscribe, sudi-sudikan subscribe channel saya ya sebagai tanda sokongan. Terima kasih.